tak sampai lagi Nadia. Aduh, orang dah nak datang dah ni. Assalamualaikum. Cik Ani. Waalaikumsalam. Kau lambat sangat Nadia. Allah. Kenapa anak engkau? Mana anak engkau lagi dua? Mana adik kau? Takkanlah kau tak perasan anak kau tak ada nak beraya. Boleh jawab malah aku boleh tak? Kau pergi balik, mandi dengan adik kau, kau pergi mandi sekarang. Sekarang. Nadia, dah. Kau ni pagi-pagi raya kau ada dengan anak. Alah, ada orang ni. Apa pasal? Penat. Merewang tadi. Kau merewang ke tempat lain, kau tak merewang kat rumah aku. Waalaikumsalam. Subhanallah, Lin. Ini apa? Ya, selamat hari raya. Terima kasih. Mana mak bapak semua mana? Ini apa ni? Ni kuih bacik. Kuih bacik. Alamak. Ini daripada tepung apa ni? Tepung beras. Tepung beras ke tepung pulut ke apa ni? Dengan gula Melaka, betul? Dia tak nak lama kan? Kuih bacik memang favourite Cik Ani ni. Nadia. Ni kuih bacik. Hari ni sempena apa hari raya kita dapat kuih bacik. Kuih bangsa apa ni? Ini kuih warisan Bugis. Kau jangan cuci sikit pun Assalamualaikum. Makan dulu Boleh tolong Nadia. Assalamualaikum Cik Ani kita tu. Dr. Lin, terima kasih. Cik Ani letup je Cik Ani. Biasalah pagi-pagi raya orang nak datang rumah. Kan? Ni saya ada bawa ais pisang hijau. Kan favourite Kak Ani kan? Aduh, lamanya susah nak dapat. Selalunya orang-orang Bugis kalau dekat kampung tu dia bagilah juga. Ni kita dah duduk jauh kan. Terima kasihlah ais pisang hijau. Nadia. Nadia. Kita dapat juadah lagi. Itulah orang kata juadah di pagi raya. Kalau kita baik dengan orang hantar makanan juadah. Ini juadah es pisang hijau. Pingat pisang ke? Kau nampak rupa pengat pisang? Tak. Aku pisang. Dah pergi. Yelah. Pergi simpan. Doktor, pergilah duduk, ambillah. Boleh saya makan dulu ya? Boleh. Terima kasih. Jemput. Nanti ajak ni. Pergi ambil makanan apa yang ada kat belakang tu. Tolong hidang-hidangkan. Aduh. Assalamualaikum. Cik Ani. Amboi Zara, cantiknya kau. Nampak magic tak? Cantik warna dia meletap. Cik Ani. Istimewa di pagi Syawal Cik Ani. Untuk Cik Ani. Patutlah kau balik awal semalam ni apa ni? Alamak. Burasa. Aduh, macam tahu-tahu je Cik Ani buat ayam lipis sendiri Cik Ani. Aduh, terima kasih. Ni kau ambil ke kau buat sendiri ni? Ambil. Kau ambil Cik Ani. Kau ambil ni yang Cik Ani belanja tu? Ya. Kau betul Sudah, Nadia. Nadia. Banyak ni. Ini namanya burasa. Kau tahu tak burasa apa tu? Ni? Kalau kau pernah makan nasi lemak, dia bentuk dia ketupat. Nasi lemak ketupat? Bukanlah, nama dia burasa. Warisan apa ni pula? Bugis lah. Sekolah Bugis ke kat sini? Mestilah Cik Ani kan berdarah Bugis. Bugis ni, orang Bugis. Cik Ani, tu Nadia Nak Zainal ke? Bukan. Panggil je Nat. Tapi bukan Nadia Nat. Kau main, kau tak land dia kan. Tak kalah di pagi Syawal. Itulah. Cik Ani ni, sebab Cik Ani kan popek-popek banyak. Betul. Jadi Cik Ani nak minta maaf lah kalau ada apa-apa selama ni. Ini bersaksikan Summit USJ ni Cik Ani. Sarah minta ampun, minta maaf Cik Ani. Summit USJ je seluruh Cik Ani. Melihatnya. Kampung Cik Ani ni. Ya betul Cik Ani. Kita halalkan segala urusan kita. Betul Cik Ani. Selama ni mananya. Kepanjang kita kena salam ni Cik Ani. Panjang sangat. Ya betul. Itulah. Nanti kita dah rumah terbuka ni ramai orang datang. Tak sempat kita nak salam ni Cik Ani. Ada yang beraya. Duit raya. Mana duit raya tadi? Alamak. Korang ni betul-betul nak datang raya ke? Nak duit raya? Nak beraya. Bagus anak-anak kampung Summit USJ ni. Betul, kampung Summit USJ. Jadi kalau nak beraya boleh. Macam tu. Sudah. Ramai. Aduh, berani dia bawa je pakai-pakai kawan-kawan. Habis Cik Ani. Cik Ani kena serbu. Nanti. Sabar. Sabar, bawa bertenang. Korang ni betul-betul nak beraya ke nak duit raya ni? Duit raya? Mana duit raya Cik Ani tadi? Duit raya tapi sebelum Cik Ani bagi duit raya, kena makan kuih dulu. Kena makan, kita bawa warisan Bugis semua tahu kat sini tahu. Pergi makan dulu. Ataupun sebelum tu
Dah bagi diorang apa? Cik Ani ada duit raya? Nanti bagi diorang makan dulu. Oh, betul juga. Banyak main nanti budak-budak ni. Nak bagi duit raya, dia pergi tempat raya, dia pau lagi duit raya. Tak mau. Makan Kalau dulu macam ya. tu suruh dia orang main-main dulu lah Cik Ani. Main-main dulu. Main-main dulu ya. Cik Ani nak siapkan makanan kita siapkan korang dulu lah. Okey. Kita siapkan dulu. Makanan diorang. Tolong sediakan Nat. Makanan budak-budak tadi. Kuih raya. Kuih raya. Kuih raya. Abang aku kurangnya. Hari ini hari raya. Bila tiba hari begini, umat Islam bergembira, menyambutnya di sana sini, bermaaf-maaf bersama. Mari bang kita nyanyi sekali lagi lagu Entik tadi. Alah, tadi kan dah nyanyi. Alah, tak apalah, lagu tu kan seronok bang. Lah, tak sewek lah. Tok tanggulah, sailang seela-ela. Nenek rambut putih, datuk janggut merah. Emak jangan bereteh, bapak jangan marah. Jangan masuk kolong, hari ini hari raya. Ini Mami wakil. Cik Ani bagi duit raya. Nanti. Kau ni main tu bagi. Dah makan ke belum ni? Tadi main je kan? Makan ke belum? Belum. Tapi tak apalah. Cik Ani bagi dulu. Bagi jugalah. Wakilkan lah. Wakilkan lah. Bagi-bagikan. Macam Duit mana raya cara ni ni daripada nak bagi Makcik macam tak Salmi. kena ni, kena turun bawah ni. Terima kasihlah Makcik Salmi. Semua ditaja. satu je. Salah. Duit raya pun ada tajaan. Yelah, terima kasihlah banyak-banyak. Nanti Cik Ani bagi. Ni. Jangan tengok dulu. Suspense. Suri. Surprise. Oh, saya dapat dah. Apa? Kita cepatkan. Okey. Seronok ya dapat Makan duit dulu. raya. Dua tak boleh. Kena satu je. Satu. Nanti yang lain semua minta dua, Kang. Sudah, pergi makan dulu. Pergi Duit makan raya dulu. dah dapat, pergi makan dulu ya. Cik Ani ni kena kot Cik Ani, duit raya ni macam mana? Tak apa, nanti kita bagi kat budak-budak lain je. Oh, bukan Sarah dapat Cik Ani bagi? Nat. Nat. Sini Nat. Ni pegang duit raya, nanti budak-budak datang nanti bagi. Tak boleh, bukan bagi kat Hang. Bukan bagi kat awak. Nanti budak-budak nak raya. Kalau macam tu Cik Ani, kita sambunglah balik. Kita punya beraya tadi. Yalah. Tak pun minta maaf Cik Ani. Sama-sama. Maaf zahir batin. Salah silap Sarah selama ni dekat Cik Ani. Mohon ampun dan maaflah. Halalkan makan minum. Sama-sama. Nanti Cik Ani pun nak bagi duit raya kat Hang. Tapi bukan lepas pouring ke. Alhamdulillah dapat duit raya. Lepas merewang ke. Ya? Tapi apa pun, Baiklah, saya ucapkan terima kasih pada Sarah. Saya pun nak ucapkan ribuan terima kasih lah. Dah terlanjur ni nak ucapkan terima kasih pada semua yang hadir ke rumah terbuka Cik Ani hari ni. Khususnya Yang Mulia Tengku, Cik Puan Datin, kita ada tourism Selangor, kita ada Dewan Bahasa Pustaka pun datang, orang Summit USG pun ada. Terima kasih indahkan rumah saya ni yang untuk rewang hari ni. Dan kita ada juga Engku, tunduk je Engku. Terima kasih sudi hadir, memeriahkan. Dan juga pada semua hadirin yang hadir pada hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan maaf daripada saya, kita halal bihalal lah sesama kita ya. Ya Sarah ya? Kita berhalal bihalal lah sesama kita ya. Itulah dia.